Taha. Edugen Show. Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada episod kali ini. Sempena Hari Malaysia, kita akan bermain satu permainan yang berkait dengan Malaysia. Jadi, yang di belakang sediakah? Sedia. Jom! Permainan kita hari ini adalah bertemakan Hari Malaysia, di mana saya akan baca soalan dan ada beberapa pilihan jawapan. Korang kena terus angkat bendera. Betul, begitu ya. Okay, jadi korang semua sediakah? Sedia. Apakah tema Hari Malaysia 2024? A. Malaysia Prihatin. B. Sehati Sejiwa. C. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. D. Perpaduan Teras Kemakmuran. Jawapannya adalah C, Malaysia Madani. Betul! Soalan yang kedua. Hari Malaysia disambut pada tarikh berapa setiap tahun? A. 31 Ogos. B. 16 September. C. 1 Januari. D. 22 Julai. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, Hari Malaysia disambut pada 16 September. Betul. Soalan yang seterusnya. Dengar. Lagu Negaraku telah dicipta pada tahun A. 1960, B. 1956, C. 1957, D. 1958. Jawapannya tak silap saya C tak? 1957. Betul. Soalan yang keempat. Rukun negara telah diisytiharkan pada A. 31 Ogos 1970, B. 31 Ogos 1969, C. 31 Ogos 1971, D. 31 Ogos 1968. Okey, jawapan dia C. Jawapan kurang tepat. Jawapan dia ialah A. Betul. Soalan seterusnya. Bilakah pertandingan Mereka Cipta Bendera Kebangsaan dilaksanakan? A. Bulan April 1948, B. Bulan Mac 1948, C. Bulan Mei 1948, D. Bulan Julai 1948. Maaf semua, jawapan dia C. Betul. Bilakah bunga raya diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan? A. 28 Julai 1955, B. 28 Julai 1958, C. 28 Julai 1960, D. 28 Julai 1961. C, 28 Julai 1960. Betul. Yang seterusnya. Apakah gunung tertinggi di Malaysia yang terletak di Sabah? A. Gunung Sang Tumbung, B. Gunung Murut, C. Gunung Tahan, D. Gunung Kinabalu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Jawapan dia D, Gunung Kinabalu. Betul. Soalan yang seterusnya. Apakah warna bulan dan bintang pada bendera Malaysia? A. Kuning, B. Putih, C. Biru, D. Emas. Sabar. 1, 2, 3. Okey, jawapan dia A, kuning. Betul. Soalan yang seterusnya. Apakah lautan yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak? A. Laut Cina Selatan, B. Selat Melaka, C. Laut Sulu, D. Laut Andaman. 1, 2, 3. Laut Cina Selatan. Betul.
Soalan yang terakhir. Siapakah Perdana Menteri Malaysia ketika pembentukan Malaysia pada 1963? A. Tun Hussein On. B. Tunku Abdul Rahman. C. Tun Razak Hussein. D. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jawapan dia Tunku Abdul Rahman. Betul. Okay. Alhamdulillah telah berakhirnya permainan kita pada hari ini. Jadi yang kat belakang dah kenal kan negara Malaysia? Dah. Jadi saya harap anda semua yang sedang menonton ni dapatlah mengenali negara kita. Jadi kita jumpa pada episod akan datang. Selahkan kepintaran, luaskan pengetahuan. Bye bye.